Berapa lama perlu kita simpan emas untuk dapatkan keuntungan? Saya dapat soalan ni daripada seorang penyimpan emas bawah bimbingan saya. Kalau tuan-puan nak tahu, tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save dan share supaya lebih ramai yang terima manfaat. Kalau ikutkan pakar-pakar kewangan, mereka sarankan kita simpan emas sekurang-kurangnya 2 tahun ataupun lebih. Emas ni tuan-puan sangat tak sesuai untuk kita jadikan sebagai simpanan jangka masa pendek. Kalau tuan-puan nak simpan emas kurang tempoh 1 tahun, nak simpan selama seminggu, sebulan, 5 bulan, maka simpanan dalam bentuk emas macam ni sangat tidak sesuai. Lebih baik tuan-puan simpan dalam bentuk cash dekat ASB ataupun tabung haji. Emas ni tuan-puan, dia ada nilai spread ataupun selisih harga, di mana harga kita beli hari ni tak sama dengan harga yang kita akan jual. Sebagai contoh, saya simpan item 10 gram ni tuan-puan pada tahun 2022 dengan harga RM2,700. Kalau saya jual pada masa tu, 10 gram ni bernilai sekitar RM2,200. Tapi bila saya simpan dalam tempoh jangka masa panjang, harga emas ni terus meningkat. Hari ni kalau saya nak jual 10 gram yang saya ada ni, saya akan dapat sekitar RM5,500. Keuntungan sekitar RM2,800 dalam tempoh kurang 3 tahun. Sebab itulah tuan-puan, ada orang simpan emas mereka rugi dan ada orang simpan emas mereka untung. Semuanya bergantung kepada berapa banyak ilmu tentang simpanan emas yang kita ada. Jadi untuk tuan-puan yang nak saya bantu dalam simpanan emas, boleh isi back video dekat bawah atau rujuk pin video. Saya akan bantu tuan-puan dengan sebaik mungkin.